Orang jadi penculik. Kau dah jadi penculik. Culik anak datuk lah konon. Berapa kau boleh dapat? 100? Itu pun kalau kau dapat lah kan. Tapi kalau bapak dia, mak dia, pakai taxi sewa. Ha? Macam? Hai. Fikirlah. Kau nak tahu? Ha? Kau nak tahu? Aku sepatutnya dah lama dekat kau. Ataupun aku biar kau mati saja dulu. Kau nak aku tetap budi dengan kau. Kau selamatkan aku. Sebab kau tak ada duit nak larikan diri. Dia kencing kau. Sekarang kau nak buat apa? Kau nak bunuh aku? Kau nak aku bunuh kau? Ke kau nak kita sama-sama mati? Bunuh kat sini. Metropolitan rancak perjalanan terganggu. Anasir yang tak berjiwa mencabar maruah dan diri. Angkara yang tak berwajah mencari hati budi. Terdengar urut bunyi bagai nadi berdenyut. Metropolitan rancak bertentangan berjalur. Anasir yang tak berjiwa haruslah dipinggir ke tepi. Angkara yang tak bernota hendak yang tiada lagi. Restulah perjuangan tulusku demi tersurat cinta. Insan dalam pergolakan mencari cahaya menuju kesetiaan untuk menyatakan cintaku angan bermimpiku dan bangun di aku hajatku. Sama ada satu tahu menyeru sebuah dunia baru. Tell you what I did last night. I came home, say around 2:45, still so high, hypnotized in a trance from this body, so buttery brown and tantalizing. Kau dah kira semua? Berapa banyak kau nak perlu bayar kat aku? Say the best for last. Awi, kau faham kau sama putih? Berapa banyak kali awak nak bagi saya kad? Dan berapa banyak kali saya nak bagi tahu awak yang saya tak nak ditemu ramah? Saya bukannya selebriti. Sebab itulah Cik Azri lagi patut terima pelawaan saya ni. Supaya orang ramai tahu yang kerja Cik Azri di balik polis. Itu je. Nampaknya awak ni memang masih mentah lagi dalam bidang kewartawanan. Awak tak faham apa yang awak buat. Siapa cakap saya tak faham Cik Azri? Yelah, saya faham yang saya ni masih baru, masih mentah.
Tapi untuk pengetahuan Cik Azri, saya ni pelajar terbaik jurusan media masa saya belajar kat universiti dulu. Jadi saya tahulah apa yang saya buat. Kalau awak tahu apa yang awak buat, awak mesti tahu yang saya boleh tangkap awak kerana mengganggu tugasan saya. Dan saya memang tak bergurau. Takkanlah sampai macam tu sekali kot, Cik Azri. Saya ni cuma jalankan tugas saya saja. Okeylah, kalau macam tu, saya takkan dedahkan adik Cik Azri. Macam mana? Awak ni memang jenis tak putus asa, ya? Baiklah. Ya, saya fikirkan. Sekarang ni saya ada kes saya nak selesaikan. Kes geng sotong ke? Aku rasa ni mesti kerja inform. Kalau tak, macam mana reporter tahu tentang geng sotong? Aku pun rasa macam tu juga. Kau risaukan tentang Nasir? Saya dapat Puan. Tuan, Nasir, macam mana Nasir? saya okey. Saya rasa petang ni semuanya akan selesai. Tony akan bertemu dengan Sotong. Sotong dah balik? Ya, Puan. Daripada maklumat yang saya dapat, bisnes dia di Siam semakin teruk. Sotong semakin terdesak. Dan banyak teritori dia di sini semuanya dirampas oleh Tony. Dan petang ni, mereka akan bertemu. Bagus Nasir, ucap. Baik, Tuan. Wah, Sotong. Semakin sihat nampak. Tentu hari-hari makan best kat Siam kan? Pandai kau buat lawak tu ni. Ray kesalamkan kau. Dah pandai takut dengan aku guna nama Ray. Untuk pengetahuan kau, Ray baru je telefon aku. Orang macam kau tu ni, mana takut dengan orang lain kan? Kau tidak takkanlah kawasan aku pun nak rampas. Aku bukan anak kawasan kau. Aku anggap anak buah kau macam anak buah aku. Dia orang tak ada duit nak makan. Aku cuma nak tolong kau je. Relax, Sotong. Kalau nak bergaduh, apa kita susah nak bincang kat sini? Kita nak bincang kan? Senang aja tu ni. Aku tak nak kawasan kau. Tapi aku nak ambil balik kawasan aku. Boleh? Tapi macam mana barang aku yang ada kat kawasan kau? Macam mana dengan orang kami? Budin. Aku akan pulangkan barang-barang kau. Tentang orang aku, kau ambil lah. Berkhianat tu pun aku tak ingin. Okey? Kira settle? Okey. Hey!
Macam mana dengan keadaan Mimi? Aku rasa okey. Kau tak takkan keluar ke depan. Tuan. Tuan. Azim, macam mana semua? Tony okey, Tuan. Cuma dia memang tak puas hati. Sangat marah. Sarang dia, tempat dia, barang dia semua kita dah serbu. Dia rugi besar. Dan daripada maklumat yang saya dapat, isteri dia pun dah lari dengan semua duit dia. Baru dia tahu langit tinggi rendah sekarang ni. Tapi saya rasa dia akan minta tolong Ray lepas ni. Oh, sebab tu awak suruh saya lepaskan dia semalam? Nasib, macam mana Ray boleh terlibat dalam kes ni? Itulah yang saya sedang siasat sekarang ni. Ray mungkin tak dekat sini, Tuan. Tapi Ray memang ada hubungi Sotong dan Tony. Sebab itulah saya rasa nak teruskan siasatan ni. Abang boleh teruskan? Kalau Ray terlibat dalam kes ni, saya percaya kes ni bukan kes ringan. Bagi saya sedikit masa lagi, Tuan. Mungkin ini satu-satunya peluang kita untuk tangkap Ray dan hapuskan semua sarang dia. Baiklah, Nasib. Tapi kalau ada apa-apa, jangan lupa kau saya. Baik, Tuan. Aku boleh pergi sekarang. Kalau Ray terlibat, ini dah jadi kes yang paling besar. Aku rasa dah tiba masanya aku pergi jumpa seseorang. Saya datang ni bukan untuk bertemu Ramah. Saya tahu, Cik Azri. Saya datang ni pun cuma nak ucapkan terima kasih, itu je. Kau mungkin dapat berita hebat, Mimi. Tapi tak seperti yang fikirkan. Sebab itulah, Cik Azri, saya perlukan maklumat. Tapi Cik Azri tak nak bekerjasama. Sebagai wartawan, saya ada hak dan kebebasan untuk membuat liputan. Kebebasan ada hadnya, Mimi. Pernah tak fikir kenapa akhbar perdana lain tak siarkan berita ni? Awak yang wartawan-wartawan tak tahu pasal kes ni. Awak masih baru lagi, Mimi, dalam bidang ni. Tabloid awak lagilah baru. Awak kena faham, ada banyak lagi akta rahsia. Kalau awak terus mengganggu kes polis, awak akan didakwa. Saya tak akan berputus asa, Cik Azri. Saya takkan. Sebenarnya, saya tahu ada dalam kes ni, kan? Ray, betul tak? Garisan yang memisahkan soal betul atau tak terlalu halus. Sama juga dengan menang atau kalah. Hidup atau mati. Saya harap awak faham. Dan yang paling penting sekarang, bukan dalam buku teks universiti kita belajar semua tu. Tapi daripada pengalaman kita yang membezakan sehalus mana garisan. Betul ke maklumat kau ni, Ramli? Betul lah. Okey. Kalau ada apa-apa lagi, kau call aku, Okey. Makan je, bang. Kau bukan cek makan, kau cek naas, bodoh. Apa kau bagi tahu budak tu? Sotong, Tony. Yelah, apa kau bagi tahu dia? Kau berani minta duit kat polis, Berita baik, berita panas. Reporter tu pun saya tak bagi tahu lah, bang. Simplot fries, better than just ordinary chips. They have the biggest crunch wrapped around the softest potato. That's why kids of all ages love them. Pizza for the adults and chip for the kids. Simplot potatoes, simply good. Ding
Dengar baik-baik cerita ini kopi, pekat enak beraroma kebaikan herba. Secawan sehari sudah semesti, rasanya ada kick, minum tak percaya. Nescafe Body Partner Tongkat Ali dan Ginseng ada kick. Buat apa kita yang gaduh, Tony? Kita sama-sama dah jadi popular sekarang ni. Surat khabar masuk muka depan lagi. Kau dah macam ada plan je. Baik punya plan. Tapi bukan aku punya idea. Ray punya idea. Culik anak Datuk. Datuk mana? Datuk mana saya tak tahu. Kau jangan nak uji kesabaran aku. Aku lempang kau orang. Biar kau cakap. Sumpah bang, itu je yang saya tahu. Kira? Hello. 2 jam dari sekarang. Kedai Mas Kuancin. Medan idaman Gombak. Rompak kedai Mas? Ya. Ada. Okeylah, Papa nanti aku call balik. Berapa kak? Terima kasih, Kau terjegat sekali, Sal. Kau nak barang ni. Rompak kedai Mas. Colik anak Datuk. Jawab betul. Jawablah. Hello Azri. Aku dah on the way dah ni. Kau dapat kau nasi? Tak dapat. Aku cuba call tapi dia tak angkat. Kenapa ah? Tak berita, aku rasa dia dalam bahaya. Kau teruskan je kerja kau. Aku dah suruh orang trace nombor nasi. Nanti apa-apa aku call kau balik. Okey. Tak mungkin. Aku rasa kau dah silap. Kau tak percaya? Kau tak payah fikir banyak-banyak. Kau tengok je. Sebiji macam mana Ray cakap dengan aku. Dia percaya sekarang?
Nasir, hati-hati. Saya rasa awak dah diperangkap. Nasir, kau betul tak apa-apa ni? Luka sikit tuan, saya tak apa-apa. Azri? Tak, macam mana perkembangan kedai mas? Masih tak ada apa-apa perkembangan lagi. Tapi aku rasa ini memang perangkap sotong. Tapi aku dah suruh Irene dengan Eddie tengok tempat tu. Tapi saya pasti diorang ada rancangan lain. Nasir, saya rasa awak lebih baik berehat. Semuanya salah saya kalau saya... Nasir, Ringan rancang semua. Tak boleh, Ray. Tony lagi teruk. Bini dia lari dengan duit tu sekali. Sekarang ni tak ada seorang pun berani jumpa kita orang. Tony ada dengan aku sekarang ni. Kalau kau tak percaya, kau cakap sini dengan dia. Tak banyak, Ray. 50,000 je, Ray. Macam ni. Bila kita orang sampai je Siam... Hello? Ray? Hello? Celaka betul. Kan aku dah cakap, Ray tu pentingkan diri sendiri je. Kita teruskan dengan plan B. Kau betul kita nak culik anak Datuk ni? Habis tu, kau ada pilihan lain? Kau, budak tu ke? Memang budak tu. Dia boleh lepas habis tuition tu. Jom. Sani, kedai je Cepat. Jalan! Cepat! Duduk!
Assalamualaikum. Datin, anak kau ada dalam tangan aku sekarang ni. Awak ni siapa? Jangan nak bergurau dengan saya. Tak ada masa aku nak bergurau, Datin. Kau dengar sini baik-baik. Mak, tolong, Mak! Mak, tolong! Harry! Harry! Kau dengar tu? 1 juta, Datin. Aku nak kau sediakan 1 juta dan kau tunggu panggilan aku seterusnya. Jangan pandai-pandai beritahu polis. Kalau tak, kau dapat tengok mayat anak kau aja. Kau faham? Hello? Hello? Encik Azri. Encik Azri. Apa salah awak kacau informer saya? Pertama sekali, itu bukan informa awak. Dan yang kedua, awak sedar tak yang awak sedang bercakap dengan pegawai polis? Tapi masalahnya saya pun ada tugas saya juga. Hello. Okey. Okey. Baik. Minta maaf, saya tanggungjawab nak dilakukan. Baik. Iyalah. Awak nangis macam ni. Macam mana polis nak bantu? Penculik tu kata dia akan bunuh Harry kalau kita telefon polis, bang. Datin, bawa tenang dulu, Datin. Ini semua memang helah-helah penculik. Mak. Harry, anak mak. Kamu tak apa-apa, Harry? Mereka dah lepaskan kamu? Lepaskan saya? Apa yang mak cakap ni? Masuk! Bang, tolong saya, bang. Bang, lepas saya, bang. Saya tak bersalah, bang. Bang, tolong, bang. Bang, tolong lepas saya, bang. Badan! Kau diam. Kau dengar sini. Kau cakap lebih-lebih, aku tembak kau. Tunggu dulu, Sotong. Abang dah salah orang ni. Saya bukan orang kaya. Apa benda kau cakap ni? Ha? Apa benda kau cakap ni? Kau bukan Harry. Anak Datuk Asyik. Ha? Itu kawan saya. Nama saya Sani. Kau cakap betul? Betul, bang. Kau cakap betul, aku tembak kau nanti. Betul, bang. Bapak saya cuma daripada taksi je. Habis je kelas tambahan, saya ajak Sani pergi kedai. Pergi beli barang. Sani? Kawan awak? Lepas tu, saya pergi tandas sekejap. Saya suruh Sani tunggu kat luar. Bila saya keluar dari tandas, tengok Sani dah tak ada dah. Saya ingat bergurau. Saya cari, tak dapat. Saya pun balik dah. Ni yang saya balik lambat ni. Okey, Mimi. Aku tunggu kau tempat biasa. Okey. Dah. Mana duit ni? Udin, ada duit ni.
WEP 8713. Orang jadi penculik, kau nak jadi penculik. Culik anak datuk lah kau, Non. Berapa kau boleh dapat? 100? Itu pun kalau kau dapat lah kan. Tapi kalau bapak dia pakai taksi sewa, macam, baik. Fikirlah. Kau nak tahu? Kau nak tahu? Aku sepatutnya dah lama kau. Ataupun aku biar kau mati saja. Kau ingat aku tak budi dengan kau? Kau selamatkan aku. Sebab kau tak ada duit nak larikan diri. Dia kencing kau. Sekarang kau nak buat apa? Kau nak bunuh aku? Kau nak aku bunuh kau? Ke? Kau nak kita sama-sama mati terbunuh kan? Awak tahu tak? Kalau mangsa penculikan tak ditemui dalam masa 48 jam, bermakna dia dah dibunuh. Tapi saya dah report pada polis, Cik Azri. Apa lagi awak tak bagi tahu pada polis? WEP 8713. Kalau tak salah saya, itulah nombor Ramli yang bagi tahu saya. Nombor plat kereta orang tu. Dah. Nasib, sekarang ni cuma ada satu jalan je mereka akan lalu sebelum mereka masuk ke jalan besar. Puan. Ikut mereka, Nasib.
Celaka. Ada polis, bang. Bang, polis belakang. Baby, kami sedang mengejar suspek. Mangsa culik. Dia berada di dalam kereta. Bersedia. Nazri, pintas kami dah himpit mereka sampai masuk ke lorong. Baik, Puan. Oh, boleh, bos. Bos. Mampus kemudian. Puan. Dah. Apa gue sekarang selamat. Itulah. Dah lama tunggu. Terima kasih. Jenazah waktu lintas bagai pantas peluru